pendirian Parti Islam se-Malaysia, PAS, berubah mengikut siapa yang sedang menjadi kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Saya ada membaca tulisan terbaru Presiden PAS yang bertajuk Politik Kewajipan daripada Allah, bukan lakonan dan permainan, yang diterbitkan pada 19 Julai 2026. Saya secara peribadi bersetuju dengan satu perkara. Ya, politik memang wujud dalam sebahagian daripada tanggungjawab beragama dalam agama Islam. Islam tidak pernah mengajar umatnya menjadi langsung membuang sama sekali politik. Namun di sini saya ingin berikan penjelasan kepada semua. Bezakan politik kepartian dan politik kenegaraan. Tatkala dalam agama ada politik, ia bukan sama sekali merujuk kepada politik kepartian dalam keadaan mesti dan wajib politik kepartian itu dipegang dan diamalkan oleh orang Islam. Ini kerana para anbiya memimpin dan mereka memimpin masyarakat dan umat mereka. Para khulafa dan para khalifah memerintah dengan amanah. Para ulama memberi nasihat kepada pemerintah dan semua itu benar, tetapi nanti dulu. Masalahnya bukan pada tajuk artikel yang ditulis oleh Tan Sri Presiden PAS. Masalahnya ada pada siapa yang menulis artikel itu dan bagaimana prinsip itu diamalkan oleh penulis itu. Dan sahabat-sahabat semua, mari saya terangkan kepada kalian falasi yang ada dalam tulisan Tan Sri Presiden PAS dan ia merangkumi pada 6 poin utama tersebut. Yang pertama, politik diwajibkan oleh Allah, tetapi politik juga diwajibkan untuk berlaku dengan istiqamah. Diwajibkan dengan maksud ianya memang wujud di dalam teks-teks Quran dan Sunnah. Tak mungkin untuk kita katakan ianya tidak muncul. Maka kewajipan di dalam mentadbir itu memang disebutkan sama ada secara eksplisit ataupun tidak di dalam agama. Maka teks-teks fiqah, hukum hakam memang mewujudkan, memang membincangkan tentang isu politik itu tadi. Presiden PAS berkata politik bukan permainan. Saya setuju. Tak boleh bantah. Memang ia bukan permainan. Tapi saya ingin bertanya dan izinkan saya bertanya kepada Presiden PAS, kalau politik bukan permainan, mengapa pendirian Parti Islam se-Malaysia, PAS, berubah mengikut siapa yang sedang menjadi kawan? Bukankah itu membawa maksud ianya satu permainan? Dahulu UMNO dikatakan mengekalkan undang-undang kufar jahiliyah. Hari ini UMNO sekali lagi diajak bersatu. Dahulu MCA dan MIC menjadi simbol penentangan hukum hudud. Hari ini kedua-duanya disebut sebagai rakan yang tidak ekstrim. Jadi sebenarnya yang berubah prinsip atau siapa yang sedang diperlukan. Kedua, poin saya kedua. Artikel ini menyerang sekularisme barat, tetapi mengelak menjawab persoalan hipokrasi politik kepartian itu sendiri. Hampir separuh daripada artikel tulisan Tan Sri Presiden PAS bercakap tentang penjajah, bercakap tentang orientalis, bercakap tentang Gladstone, Christian, secularism. Tetapi rakyat Malaysia dan kita hari ini bukan sedang bertanya tentang Gladstone. Kita mahu bertanya mengapa PAS selama ini melabel MCA, MIC dan gerakan dan apa yang mereka katakan itu sebagai penghalang agenda Islam. Kini, hari ini, mahu duduk semeja dengan mereka. Mengapa dahulu MCA dianggap penghalang hudud, tetapi hari ini dianggap rakan perpaduan? Kalau benar prinsip lebih utama daripada politik, mengapa ukuran berubah apabila strategi penjajaran politik itu juga berubah? Poin ketiga, Presiden PAS menjadi tabiat beliau memetik ayat-ayat Al-Quran tentang amanah. Tetapi amanah juga menuntut konsistensi. Artikel itu memetik Suratun Nisa ayat yang ke-58 tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
Ayat ini mengajarkan ataupun menuntut supaya untuk diberikan amanah pertanggungjawaban itu kepada ahlinya. Dan apabila menghukum di antara manusia, hukumlah dengan adil. Ini ayat yang wajib untuk kita imani dan setujui sepenuhnya. Tetapi amanah bukan sekadar memetik ayat Al-Quran, memetik hadis. Amanah juga bermaksud berani mengaku apabila kita pernah tersilap. Berani menarik balik ucapan yang memecah belahkan umat Islam. Berani meminta maaf apabila sesuatu kenyataan menimbulkan fitnah yang berpanjangan tanpa akhiran. Sehingga hari ini amanat Banggul Peradung 1981 masih belum ditarik balik secara jelas. Tetapi hari ini orang yang sama menulis dan mahu mengajar masyarakat tentang politik Islam yang bersih, yang berpadu. Dan itu sangat ironi. Poin keempat saya. Presiden PAS mendakwa PH Pakatan Harapan menghalalkan cara. Tuduhan ini bukan kecil, tuduhan ini sangat besar. Tapi bukankah politik juga menuntut kita menilai tindakan kita sendiri? Kalau politik itu politik jujur dan amanah, kita juga perlu menilai diri sendiri. Apa penilaian yang ingin saya angkat? PAS pernah bersama dengan Semangat 46. Kemudian PAS bersama dengan Barisan Alternatif. Kemudian PAS bersama dengan Pakatan Rakyat. Kemudian PAS menggagaskan Gagasan Sejahtera. Kemudian munculnya Muafakat Nasional. Kemudian muncul lagi yang terakhir Perikatan Nasional. Hari ini bersama UMNO, MCA dan MIC pula di dalam secara tidak langsung dalam PRN Johor dan kemudian PRN Negeri Sembilan. Saya tidak mengatakan salah parti-parti politik ini untuk bekerja sama. Dalam politik kerjasama, politik itu lumrah. Tapi janganlah menghukum orang lain kerana melakukan perkara yang akhirnya kita sendiri menjuarai hal tersebut. Dan dalam tulisan itu sendiri, Presiden PAS menuduh Pakatan Harapan telah merampas kerajaan secara tidak adil dan menggunakan helah. Pelik saya. Kerana Presiden PAS masih lagi tidak segan silu menuduh orang lain melakukan perkara ini, sedangkan kita perlu melawan lupa. Ketika kejadian langkah syaratan tahun 2020, Presiden PAS secara terbuka mengakui selepas daripada itu bahawa beliau dianggap sebagai salah seorang mastermind kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan 1.0 ketika itu pimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ironi sekali lagi, bukan? Kelima, yang paling menghairankan dalam artikel ini, tidak susah untuk kita menjangkakan bahawa DAP akan terus menjadi musuh utamanya. Tetapi pada penghujung artikel, Presiden PAS menyeru supaya didahulukan bersama PAS itu bersama dengan UMNO, Barisan Nasional, MCA, MIC dan gerakan yang sudah sedia ada di dalam koalisi Perikatan Nasional. Bukankah MCA, MIC dan juga gerakan itu parti yang secara terbuka dan saya yakin masih lagi sampai hari ini membantah pelaksanaan hudud, membantah pelaksanaan tulisan Jawi, menyokong pilihan raya, PBT. Semua ini direkodkan secara rasmi dan boleh diakses oleh semua di mana-mana channel akhbar yang boleh untuk dibaca. Kalau DAP dituduh Islamofobia kerana isu-isu tersebut, mengapa MCA dan MIC tidak menerima label yang sama, Tan Sri Presiden PAS? Di sinilah orang ramai, orang yang mungkin berfikir, orang yang rasional, mula melihat masalah sebenar. Bukan politik Islam yang ingin dibincangkan, tetapi politik yang mengubah ukuran mengikut keperluan bagi mendapatkan kuasa. Nombor 6. Menggunakan ayat Al-Quran tidak bermaksud dan bermakna semua kesimpulan politik itu automatik menjadi benar. Kita tengok pada artikel itu, dipenuhi di peringkat awal, mungkin lebih daripada separuh. Ia berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dipetik di dalam artikel itu. Dan tidak ada siapa yang boleh dan perlu untuk mempertikaikan ayat-ayat tersebut. Yang menjadi persoalan kita, yang saya ingin angkat, yang saya ingin ajukan bersama kepada rakan-rakan yang mendengar ini. Adakah ayat itu digunakan mengikut konteksnya atau digunakan untuk mengesahkan mubarrir bagi kesimpulan politik yang telah dibuat lebih awal? Layul a'naq, kata orang Arab. Ditariklah leher
Kalau digambarkan kepada unta itu, ditariklah leher itu ke mana sahaja yang ingin dimahukan kesimpulannya. Dalam tradisi ilmu Islam, ayat Al-Quran bukan sekadar dipetik, ia mesti difahami mengikut tafsir para ulama. Sebab adanya sebab nuzul, kenapa diturunkan ayat dan konteks bagi hukum hakam tertentu. Kalau tidak, setiap parti nanti boleh datang memetik mana-mana ayat Al-Quran untuk menjustifikasikan sokongan politik masing-masing. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, saya tetap bersetuju satu perkara yang disebutkan dalam artikel ini. Politik memang kewajipan. Tapi politik Islam bukan sekadar melaungkan slogan. Politik Islam itu antara pusatnya adalah amanah. Amanah itu menuntut kejujuran. Kejujuran itu melahirkan konsistensi. Dan apa maksud konsistensi itu? Tuan Guru Presiden PAS. Kawan tetap diukur dengan prinsip, lawan juga tetap diukur dengan prinsip dan bukan sebaliknya. Kerana apabila prinsip berubah mengikut siapa yang sedang kita ingin berkawan dan kita perlukan, politik itu tidak lagi menjadi ibadah. Ia hanya satu strategi. Dan apabila strategi mengatasi prinsip, disitulah orang ramai Muslim yang rasional akan mula hilang kepercayaan. Politik memang kewajipan yang datang daripada Allah dalam mentadbir dunia dengan keadilan, tetapi memperalatkan agama untuk mempertahankan percanggahan politik parti kita bukanlah kewajipan daripada Allah dan bukanlah ajaran Islam yang sebenar. Terima kasih.